Aku rasa semua orang dah mati. Sebab 2 hari lepas, satu berita pun tak keluar. Last time aku dapat phone call dari ibu. Dia yang paling rajin call aku. Tu pun dah tak call dah. Macam semuanya sepi serentak. Bunyi siren, kereta, berita, semuanya tiba-tiba hilang. Lepas tu, semuanya jadi sepi. Dulu kat berita ada bagi tahu, saintis kata virus tu mutasi daripada selesema burung atau yang sama macam tu. Mula-mula seorang, lepas tu 2, lepas tu 4, 16, 32 and so on. Kemudian diorang kata jangkitan dekat udara. Diorang tak sahkan lagi, tapi aku tak nak ambil risiko. Sekarang pula semua orang dah mati. Aku banyak tengok filem, dokumentari tentang wabak virus. Hembusan nafas, sentuhan kulit boleh kena jangkitan. Aku elak physical contact dengan orang sekeliling. Jiran-jiran, manager apartmen ni, diorang... Sebelum ni, aku tak pernah tak jumpa dengan siapa-siapa pun untuk selama ni. Dulu, aku harapkan TV untuk temankan aku. Tapi sekarang, bila kabel dah tak boleh guna, tinggallah fikiran aku je. Hidup sorang-sorang. Aku tahu macam ni lah hidup aku sampai mati. Aku betul-betul stres. Semangat untuk hidup macam dah tak ada. Semua orang aku sayang dah mati. Aku mula terfikir, selesai tak masalah aku kalau terjun dari balkoni? Tapi lepas tu aku terfikir pula, macam mana kalau aku tak mati lepas terjun? Aku selalu intai kat celah pintu, tengok kat koridor kalau ada siapa-siapa kat luar ni. Setakat ni, aku belum nampak apa-apa lagi. Mungkin seekor kucing sekala-sekala. Tapi tu je, tak ada yang lain. Aku sepatutnya tak payah risau kat sini. Diorang tak mungkin dapat naik atau senang turun tangga. Video game dan filem dah ketinggalan zaman. Tak ada siapa nak tengok atau main lagi dah. Makanan akan basi. Teknologi lama-lama rosak juga. Buku jadi bosan. Yang bagusnya, jalan raya tak sesak. Tapi, kau langsung tak boleh jejak tanah padahal kau hidup dekat bumi ni. Macam mana pun, aku tetap kena keluar secepat mungkin. Kuala Lumpur tengah kemarau teruk. Lama tak hujan. Boleh jadi nanti elektrik kat sini terpadam. Kipas siling dah tak boleh guna. Tempat ni jadi macam kuali panas. Tong sampah jadi lagi busuk. Lepas tu, aku akan kena penyakit lain kalau aku tak keluar daripada sini. Lambat laun. Mungkin tak lama lagi. Aku dah biasa jumpa ramai orang. Sekarang aku tahu, diorang semua dah tak ada. Sekali dengan semua usaha aku dah buat. Aku tak nak hidup sendiri. Aku tak sanggup. Orang yang aku kenal, keluarga aku, kawan kelas aku, kawan kerja aku, semua dah mati. Semua orang yang pernah kenal aku, kemungkinan besar dah mati. Kemungkinan diorang tengah tunggu kat luar pintu. Jalan-jalan. Tunggu aku.
Sesiapa yang dengar ni, aku dah buat keputusan nak keluar sama-sama dengan yang lain. Mak aku, ayah aku, kawan aku, orang yang pernah kenal aku, diorang mesti dapat jumpa aku. Aku pun akan jadi macam diorang. Akhirnya, aku takkan lagi seorang-seorang.